Okay, Assalamualaikum, selamat malam. Ni kan kita buat kek marble. So ni lah proses buat kek marble. Layer first kita letak dulu yang tak ada colour. Kemudian kan layer kedua kita main colour lah. Nanti kalau dia dah masak, sekejap lagi kan saya share lah, tunggu ajap. Okay, ni colour kedua, dia merah pula. Okay, kemudian kita letak kali hijau dan seterusnya. Macam tu lah kejap lagi. Semua adunan kita dah masukkan ke dalam loyang. Jadi ini adalah teknik seterusnya, untuk dia nampak cantik sikit masa kita bakar tu nanti. Kita tarik-tarik lah macam ni. Dia tak payah rata kan ke? Tak payah rata pun tak apa kan? So tarik-tarik macam ni kan. Macam buat bancuh simen. Lebih kurang macam bancuh simen lah. Kalau korang boleh bancuh simen, mesti boleh bancuh keknya. Okay, lepas ni kita nak masuk dalam kita punya pembakar. Pembakar kita dah dipanaskan selama 10 minit 180 darjah Celsius. Okay, kita akan bakar selama 45 minit. Sekejap lagi kita tengok apalah jadinya kita punya kek ni. Okay, kek Abang Ujang semua. Kita punya adunan tadi dah dimasukkan ke dalam oven. Kita set selama 45 minit 180 darjah Celsius suhu. Okay, sekejap lagi kita tengok apa akan jadi dengan kek marble Ujang kita ni. Okay, 45 minit dah berlalu. Kita tengoklah apa dah jadi dengan kita punya kek ni. Lampu pun dah padam golap lah. Okey, kalau tengok macam dah masak kan. So teknik dia kalau nak tengok dah masak ke belum, ni mak saya ajar. Kita cocok gunakan lidi. Okey, kita kena pastikan kita punya adunan tu dah tak ada yang melekat-lekat. Macam tu bersih kan. So maksudnya kek kita dah masak. Okey, dah siap kek marble bujang kita. Tapi ni macam hangus sikit kan. Dia bukan hangus, dia macam terlebih sikit suhu dia. So dia agak crispy sikit ke belakang ni. Tapi tak apa, still okey lah kot. Okay, jadi kalau korang nak order kek marble bujang selamat, boleh PM kita orang. Kita buat sampai jadi. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan follow. Assalamualaikum.